Langkah awal dia, cara nak pasang rod full set untuk buat mancing belut ni senang je cara dia. Okey, mula-mula saya akan bagi wire macam ni. Lepas tu ada skru. Ini wire stay Lepas tu untuk skru ni dia skru tembaga lah. Tahan gila wire dia. Okey, lepas tu kau masukkan lah dia punya mata dia. Ini mata dia. Mata dia yang specialnya dia boleh pusing lah. Dia bukan jenis setempat je, tapi dia boleh pusing kiri kanan. 360 lah dia punya pusingan dia tu, boleh pusing. Lepas tu kau masuk je. Lepas tu korang lock macam biasa. Ini tahan gila sebab material dia bukannya besi, tapi material dia adalah tembaga. Okey. Lepas tu untuk rod ni jenis teleskopik punya. Boleh panjang, lepas tu boleh pendek. Bila pendek tu senang lah kita nak simpan kat mana-mana. Awak nak simpan dalam beg ke, ataupun awak nak simpan dekat dalam raga motor. Senang lah sebab dia teleskopik. Jadi kepada yang berminat dengan rod full set untuk buat mancing belut ni, yang mana yang pernah cuba, yang sebelum ni selalunya pakai batang biasa saja, batang salok ke, batang buluh ke, elok korang cubalah pakai full set. Memang khas untuk buat mancing belut ni lah. Jadi yang berminat boleh dapatkan sekarang.